Dikhabarkan kita ada seorang lagi penonton ataupun yang bersama dengan kita pada malam ini untuk bertanyakan soalan. Dipersilakan jika dah bersedia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Khairul Mizan bin Ahmad Turus daripada kaki tangan Bank Muamalat Malaysia Berhad daripada cawangan Komplek PKNS Shah Alam. Di sini saya ada satu persoalan yang ingin saya ajukan terhadap ahli panel. Apakah hukum bagi orang Islam yang mewakafkan hartanya untuk masalah ummah? Itu saja. Orang bukan Islam Ya. Baik. Sebelum tu Cik Hairul nak tanyalah ni kan. Cik Hairul umur dah berapa tahun sekarang ni? 33. 33 ya. Dah ada berhajat ke untuk mewakafkan harta ke? InsyaAllah. Dia tergamam sikit ya. Baik, terima kasih. InsyaAllah ke arah untuk menjadi pewakaf. Terima kasih Cik Hairul Mizan atas persoalan. Ini cukup cantik soalannya yang diberikan, dan soalan yang dikemukakan oleh Cik Hairul Mizan ini sebenarnya ada juga rakan-rakan kita di Facebook ini. King Ais Raja Azlan. Wah, King Ais ni ya juga menyatakan, Assalamualaikum Ustaz dan panel-panel. Soalan saya, adakah orang bukan Islam boleh melakukan wakaf dan apakah hukumnya? Okey, cantik soalan ni. Jadi saya minta yang berbahagia Dr. Zul untuk memberikan penjelasannya, Ustaz, silakan. Terima kasih. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, dalam masalah orang bukan Islam untuk wakaf ni ada dua. Satu dipanggil sebagai zimmi. Adapun zimmi ini kalau mengikut nas, sebahagian ulama khususnya mazhab Hanafi mengharuskannya. Saya petik kenyataan sebagaimana dinyatakan, zahabal fuqaha ila annahu la yushtaratu an yakuna al-waqifu muslima. Fuqaha telah beri pendapat tidak disyaratkan pewakaf itu mesti orang Islam. Fa innal waqfa yasihu minaz zimmi, wakaf harus bagi orang kafir zimmi. Dan pendapat ini dikatakan wahaza bittifaq, ini secara sepakat. Adapun wakaf kepada orang yang murtad, orang murtad dia nak wakaf, maka ulama menyatakan tidak boleh ketika mana dia dalam keadaan murtad. Dan ini pendapat yang dikemukakan oleh sebahagian ulama. Dan jika sekiranya pada masa itu dia masuk balik Islam, barulah tersah, kalau tak jadi tawakuf tentang hal tersebut. Oleh kerana itu, tengok pada pendapat seperti ini, mereka menghujahkan khususnya bagi orang yang bukan Islam sebagai tempat dia wakaf ni bukan kerana ta'abbud. Jadi atas asas inilah saya lebih setuju pendapat menyatakan hukumnya dibolehkan. Walaupun begitu, permasalahan ini sewajarnya dirujuk kepada majlis fatwa negeri masing-masing supaya berlaku keselarasan, dan juga kepada majlis fatwa kebangsaan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasan tadi ya. Jadi sebenarnya forum pada malam ini banyak memberikan maklumat yang cukup bermanfaat kepada kita, khususnya kepada mereka yang telah melaksanakan wakaf ataupun yang berhajat untuk berwakaf, ataupun yang cuba untuk menyelewengkan ataupun membuat penipuan terhadap amanah-amanah yang tadi diberikan untuk melaksanakan wakaf. Tan Sri, kita nak pergi lebih jauh lagi untuk mewujudkan kesedaran di kalangan masyarakat. Apa yang sewajarnya pelan tindakan yang patut kita buat supaya masyarakat lepas ini berbondong-bondong pergi ke mana institusi wakaf ke untuk buat potongan gaji ke ataupun untuk apa pun sajalah yang berkaitan dengan wakaf ni. Yang paling penting pada saya, semua pihak yang terlibat dalam menjayakan program wakaf ini perlu dilibatkan, dan forum seperti ini juga memainkan peranan yang sangat besar, dan kesedaran semakin meningkat saya lihat hari ini ya. Dan tetapi satu perkara, Ustaz Rizal, yang paling penting hari ini, salah satu sebab ya, banyak seminar wakaf menyatakan hal ini. Salah satu sebab kenapa kalau ada orang kurang berminat untuk mewakaf ialah apabila timbul keadaan di mana apabila dia mewakafkan harta itu, dia tak tahu apa terjadi pada harta itu. Jadi maknanya tidak ada ketelusan, tidak ada transparansi. Maknanya dia ada hubung kait dengan pengurusan. Tahap pengurusan harta wakaf itu mesti profesional, mesti telus dan sebagainya.
Jadi dalam hal ini kita boleh belajar daripada perjalanan syarikat-syarikat korporat dan sebagainya. Ya. Kalau kita lihat syarikat-syarikat besar yang mengendalikan harta kekayaan mereka, mereka terus transparent. Ada laporannya, ada mesyuarat agungnya dan sebagainya. Itu sebab dalam pengendalian wakaf ini, mereka yang bertanggungjawab mengurus harta wakaf ini memainkan peranan yang sangat penting. Satu lagi tadi kalau kita perhatikan ya, kalau harta wakaf itu lama terbiar. Hari ini banyak juga harta wakaf yang terbiar ya, Ustaz. Kemudian apabila terbiar, maka sudah tentu ada waris yang tak tahu apa hal wakaf ni, ada yang menuntut balik. Maknanya sangat penting pihak yang menguruskan wakaf itu kalau boleh dia majukan harta itu secepat mungkin. Ini penting sebab hari ini kita lihat banyak harta wakaf terbiar, tidak terkendali. Jadi orang sebenarnya pahala yang harus didapati oleh orang yang mewakaf itu dia terpulang juga kepada sejauh mana manfaat itu dapat disampaikan kepada orang ramai, kepada yang berhak untuk mendapat manfaat. Jadi kalau terbiar harta itu, terbeku, tidak diurus, tidak dimajukan, misalnya tanah, ya, sekalipun untuk masjid, kalau masjid tidak terbina atau tidak dikendalikan dengan baik, maka semuanya akan terjejas. Minat orang yang lain pun, masyarakat yang lain untuk mewakafkan harta dia pun akan ya, terus terjejas juga. Jadi ini sangat penting dan pada saya hal ini perlu diberi perhatian, iaitu pihak-pihak yang berwajib. Dan caranya ialah dengan bekerjasama dengan pihak-pihak yang ada ilmu pengetahuan tentang pengurusan. Misalnya seperti yang berlaku hari ini, sekali lagi saya sebutkan, apabila digandingkan Perwakilan Wakaf Selangor dengan sebuah bank yang mempunyai keupayaan. Begitu juga dengan badan korporat lain, kita kena libatkan supaya dapat dibangkitkan, dilahirkan satu barisan pengurusan profesional dalam bidang wakaf. Universiti-universiti juga boleh melatih mereka dalam bidang-bidang ini. Program-program agenda pengajaran bisnes perlu juga mengendalikan program seperti pengurusan wakaf, harta wakaf dan sebagainya. Jadi ini antara perkara yang perlu kita lakukan untuk menjayakan mengatasi kelemahan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Tan Sri. Saya nak pergi kepada Facebook Forum Perdana Islam ini daripada Umi Walid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pelik soalannya. Wakaf tu macam pencen kubur ke? Macam pencen kubur ke? Boleh ke kalau kita wakaf sikit-sikit, macam ada duit lebih sikit wakaf, lepas tu ada pula wakaf pula, jap-jap dia, jap-jap je tu. Doktor, macam mana tu doktor? Boleh, tak ada masalah sebab wakaf ni dia satu ibadat, kita boleh buat dari semasa ke semasa, tak jadi masalah insya-Allah. Baik, terima kasih doktor. Ustaz Kazim, kita dah sampai ke peringkat penghujungnya. Tentunya talian hayat, talian akhirat pada malam ini yang kita bincangkan cukup cantik apabila adanya kesedaran sebab forum ini, adanya kekuatan untuk kita bersama-sama mewakafkan. Kita nak tekankan kepada umat Islam, kepada rakan kita bahawa wakaf tidak merugikan kita, malah lebih menguntungkan. Ustaz. Yang pertama, yang terakhir kita sebut malam ini tuan-tuan, kalau kita boleh bayar kepada syarikat stesen TV RM100 sebulan. RM100 hanya untuk menyewa siaran televisyen. Kenapa kita tidak boleh wakaf RM100 untuk diri kita? Yang RM100 yang kita bayar bil tu tuan-tuan, tak balik pada kita pun. Tak balik pada agama kita pun. Tapi ada orang yang senang je bayar bil, tetapi cukup terketa-keta untuk bayar wakaf, untuk berwakaf, untuk diri dia sendiri. Ini perkara yang pertama. Perkara yang kedua yang kita kena ingat, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tuhan nak sedikit saja. Harta yang kita dapat ini, nafkah yang kita dapat, rezeki yang kita dapat ini, Tuhan minta sikit saja. Dikembalikan pada jalan Allah dan Allah akan tambahkan balik. Jangan rasa rugi bila kita berwakaf. Dan yang ketiganya, saya akhirkan dengan lagu ini. Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Salah satu amalan yang dibawa ialah harta wakaf, tuan-tuan. Kita nak pergi ke tempat yang gelap, kita nak pergi tempat yang sempit, kita nak pergi tempat yang berseorangan di dalam kubur. Yang akan menemani kita ialah amalan-amalan kita. Salah satu amalan yang berkekalan pahalanya, selain daripada ilmu yang dimanfaatkan, selain daripada anak yang soleh yang mendoakan kita, ialah tajuk kita pada malam ini, wakaf ataupun sedekah jariah. Wallahu Terima kasih Ustaz Kazim. Ustaz Kazim dah nyanyi lagu perpisahan, Forum Perdana Islam pun nak berpisah jugalah. Jadi yang penting pada malam ini tuan-tuan puan-puan, sama-samalah kita mengambil satu tindakan yang baik untuk membuat perubahan, untuk membuat transformasi ke arah kita nak mewakafkan harta kita untuk manfaat orang lain, kemaslahatan orang lain, untuk kita juga di akhirat kelak. Terima kasih kepada ketiga orang ahli panel, kepada semua pihak yang terlibat menjalankan forum pada malam ini. InsyaAllah
insya-Allah jumpa lagi minggu hadapan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.